Last call, RM1. Ni dia satu-satunya bazar yang tak masuk akal. Setiap malam tau dia buat harga lelong tak masuk akal. Jackpot dapat barang RM1. Dia buat sekali dengan cabutan wang tunai tau. Setiap hari pukul 10 korang akan jumpa benda macam ni. Yang ni pertama dekat tengah bandar. Nama dia Bazar Ikonik Bandar Hilir. Bazar ni besar dan panjang tau. Peniaga pula ada 160 peniaga. Yang cabutan bertuah wang tunai ni diorang biarkan pengunjung sendiri yang cabut undi. So yang ni jangan risau, memang tak ada undi masuk poket. Setiap minggu juga diorang ada buat cabutan bertuah menang motor. Nak tahu cara dia, kenalah berbelanja dekat Bazar Ikonik ni. So korang nak tahu apa yang ada dekat bazar yang ada 160 peniaga ni? Berbagai jenis pakaian ada. Pakaian budak, pakaian perempuan, tudung, sampin, instant sampin ni pun ada. Yang nak cari kebaya ala nyonya pun ada dekat sini. Banyak brand lokal pun ada tau. Yang penting banyak variety harga, ikut poket masing-masing. Apa risau nak datang sini susah parking? Screenshot siap-siap yang ni. Kasut, seluar, baju. 3 barang RM100. Banyak barang. Harga-harga lelong punya dia bagi. Dah nama pun Bazar Mat Lelong yang organize. Ada booth murah meriah yang jual harga barang tak masuk akal ni. Booth Erah pun ada. Yang cari baju Erah tu dekat sini ada. Macam-macam colour. Barang streetwear, local brand tau. Slipper, kasut, capal pun ada. Ada sampuraya, ada segala jenis butang. Handsock ada, stokin pun ada. Tak ada makan-makan ke? Ada. Kuih raya yang pelbagai jenis, kerepek, tongmo pun ada. Yang ni boleh try. Bang, ada ayam, ada daging, boleh campur-campur. Ada kuih keria, ada lok cing. Yang ni paling famous dalam Melaka ni. Coconut shake batu berendam. Yang nak kopi ada 2. Satu Igawan Coffee, satu Kopi Tak. Yang cerita korang kena datang dekat Bazar Ikonik dekat Bandar Hilir. Operation hour 2 petang sampai 2 pagi. Kalau nak raya nanti sampai subuh. You jangan lupa like dan share.